Perasan tak? Banyak yang jenis pattern Ganesha ni Bos Ijan Soul yang RM38,999. Okey kan? Untuk korang ini adalah set RM6,999. Untuk set Ganesha, kau tengok apa dia Ganesha ni. Desain kemewahan. Tapi ini version yang murah punya. Salah satu ciri-cirinya kalau kau tengok yang murah punya dia macam ni urat jati dia. Nampak? Ada berbelang macam ni. Okey, kau tengok boleh tengok dekat setiap lengan. Dia berbelang dan juga ada sikit-sikit macam ni lah. Ini untuk kayu produk Ganesha ataupun kerusi set jati yang kualiti biasa. Tapi bagi Bos Ijan dia dah not bad untuk korang pakai. Baru RM6,999. Sebab tu beli jati jangan sekadar tengok design dan bandingkan harga. Cuba tengok dekat beg gudang Bos Ijan ataupun dekat ready stock dekat Hafiz Enterprise ataupun gudang Bos Ijan. Apa perbezaan barang ni sampai puluh ribu, belah ribu. Bapak kalau boleh datang ataupun korang tengok ini stok untuk Hafiz Enterprise untuk clearance yang nak dibuat berapa bulan ni? 7 hari bulan, 6 hari bulan gitulah. So kalau kau nak tahu Hafiz Enterprise akan buat jualan buka lepas isyak. Senang kata kita orang buat kebanyakannya lepas isyak waktu kita tenang-tenang. So jualan lepas isyak akan berlaku clearance ke apa segala. So bila nanti Bos Ijan akan tunjuk dengan korang lah. So Papa datang je. Kalau gudang Bos Ijan dia buka dari pagi sampai malam.